أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara dan saudari sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Kita masih lagi dalam surah Al-Hadid. Kita akan mulai baca ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 surah Al-Hadid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بسم الله. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم
الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Itulah saudara dan saudara sekalian ayat-ayat yang kita baca daripada surah Al-Hadid, mulai daripada ayat 21 hingga sampai ayat yang ke-29. Semoga Allah menerimanya selaku amal yang saleh dan menjadikannya sebagai pimpinan kepada kita semua, menjadi cahaya pada hati dan pemikiran kita, menjadi ubat pada segala penyakit, penguat pada segala kelemahan, dan seterusnya menjadi harta kita yang hakiki dan abadi. Quran ni harta kita, dan kita kena betul persepsi kita terhadap Quran ni, supaya kita berasa Quran ni biar berasa ego maha, yang hidup berasa tak ada ego. Quran ni ialah pemimpin kita, di mana salah satu soalan dalam kubur nanti, ini soalan ayat awal-awal lagi. Salah satu soalan dalam kubur nanti, soalan besar dalam kubur oleh siapa? Oleh kiramat, oleh muka dan nakir, ialah man imamuka. Kamu rasa boleh tulis molek soalan ni? Man imamuka, siapa pemimpin kamu? Dia tanya soal pemimpin kita siapa? Maka tiap-tiap orang itu dia akan jawab lah siapa dia pemimpinnya. Pemimpin maksudnya orang dia ikut atas dunia ni siapa. Kalau dia ikut orang tu, dia akan jawab orang tu. Sama ada pemimpin itu hak betul kau tak betul, kau hak sesak kau tak sesak kau. Imam makna pemimpin. Jadi soalan jawab apa hak betulnya ke apa? Jawab apa yang betulnya ialah Al-Quranul Karim. Inilah pemimpin kita. Kena jawab gitu dah. Kalau Tok Muka Nakir tanya siapa pemimpin kamu, jawab dia Al-Quran. Sekiranya kalau kita hidup atas dunia ni, kita meletakkan Quran itu depan kita, pemimpin kita, dan kita ikut Quran. Quran sebagai pemimpin, kita sebagai pengikut, barulah kita boleh jawab Al-Quranu imami. Tapi kalau atas dunia ni tak ikut Quran, dia ikut surat khabar ya, ataupun dia ikut pihak-pihak yang karut, yang tak betul, dia ikut pemimpin-pemimpin yang menyeleweng, dia tidak akan boleh jawab Al-Quranu imami. Sebab jawapan itu hasil daripada apa yang dia buat atas dunia dulu. Dia tak boleh nak main tipu-tipu, nak kelentur-kelentur, tak boleh. Itulah di antara soalan besar yang akan dikemukakan oleh Munkar dan Nakir dalam kubur nanti, sebagai satu, dia panggil apa? Sebagai satu soalan yang diberitahu awal-awal lagi. Oleh kerana kita nak jawab soalan itu, maka kita kena menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pemimpin kita di dunia ini. Dan lagu mana nak menjadikan Quran sebagai pemimpin? Jawab dia kena ikut Quran lah. Ikut Quran tu lagu mana? Kena mengaji Quran, kena faham Quran, banyaklah lagi kerjaannya. Dan Quran ni juga merupakan rukun iman. Rukun iman, salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada kitab Allah, tak kata ni. Maka kitab Allah ni ialah termasuklah Quran. Dia beriman dengan Quran ni,
Tak cukup dengan hanya perkataan saja, dia kena tiga sama naik. Dengan perkataan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Sebab itulah Nabi kata, ma amana bil Quran man istahalla maharimah. Ma amana bil Quran, tidak beriman seseorang itu dengan Quran, tidak beriman dengan Quran, man istahalla maharimah, orang yang memboleh hak Quran kata tak boleh. Sama ada dia memboleh itu dengan perkataan dia, dengan undang-undang, dengan peraturan yang dia buat, ataupun dengan kuasa dia, atau dengan apa saja. Hak Quran kata halal, hak Quran kata haram, dia kata halal. Hak Quran kata tak boleh, dia kata boleh. Orang lagu ni Allah Ta'ala menafikan keimanannya. Walaupun dia mengaku beriman, tapi Allah Ta'ala tak terima iman dia. Sebab beriman ni bukan setakat mengaku, tetapi terima penerimaan daripada Allah Ta'ala, itu penting. Kemudian, oleh kerana Quran ni sebagai pemimpin, maka banyak maklumat-maklumat awal diberitahu kepada kita. Di mana maklumat-maklumat awal ini tak mampu diberitahu oleh pemimpin-pemimpin lain atas dunia ni. Tak mampu diberitahu oleh ahli fikir ataupun saintis, ahli falsafah ataupun sebagainya. Tapi Quran boleh royak dengan penuh autoriti tentang masa depan manusia dan juga apa yang berlaku dalam kehidupan terakhir siri kehidupan manusia ni. Kehidupan manusia ni ada berapa pengah semua. Mudah royak banyak kali dah. Pengah hidup kita ni. Pengah pertama, kita hidup di alam roh. Itu pengah pertama. Pengah kedua, kita hidup dalam perut ibu. Tidak gitu kan? Pengah ketiga, kita hidup di alam dunia ni. Pengah keempat, kita akan duduk dalam kubur. Pengah kelima, kita akan duduk di padang mahsyar. Pengah yang keenam, kita akan duduk dalam mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Pengah yang ketujuh, syurga ataupun neraka. Itu pengah terakhir sekali. Ada 7 pengah lah, mudah-mudah kan. Pengah terakhir itulah, pengah yang ketujuh itulah pengah yang kekal abadi, syurga ataupun neraka. Hak lain, hak sebelum tu tidak kekal, sementara saja. Pengah hak kekal sekali ialah syurga atau neraka. Syurga tu adalah kehidupan yang senang, dan neraka tu adalah kehidupan yang sangat susah, merana. Jadi maklumat syurga dan neraka ini sudah diberitahu oleh Al-Quran sebagai pemimpin kita. Dan kita kena ikut Quran. Antara ayat yang Allah Ta'ala beritahu kita ialah sabiqu, berlomba-lombalah kamu. Sabiqu ni mana? Cepat-cepat, jangan lama-lama. Berlomba-lomba, itu mana sabiqu. Orang Kelantan kan badidah. Itu mana sabiqu, musabaqah. Berlomba-lombalah kamu untuk buat kerja benda-benda yang baik untuk masa depan kamu di akhirat nanti. Ila maghfirah, untuk mendapat keampunan Tuhanmu. Untuk mendapat keampunan. Sebab keampunan itulah merupakan pasport. Selagi Tuhan tidak ampun dosa seseorang, tak akan lepas. Walaupun kecil setara mana pun dosa itu, kalau Tuhan tidak ampun, tidak akan lepas. Dia ke neraka jugalah akhirnya. Sebagaimana dah sebut pada minggu lepas, masuk neraka hanya seorang perempuan, yang mana perempuan ni baik dari segi semaya, puasa, zakat, haji, baik belaka. Tapi dia zalim pada binatang, dia kurung kucing sampai mati. Dia tidak boleh makan berapa, dia tidak bebaskan kucing untuk cari makan sendiri. Akhirnya dia mati dalam kurungan dia. Maka Tuhan tidak maaf ke dia, akhirnya masuk neraka. Pasal apa? Pasal tidak dapat keampunan. Jadi kemudahan untuk mendapat keampunan ini nak lagu mana? Dia punya instrumen dia. Kemudahan yang Tuhan buat ialah dengan kita minta maaf dan juga dengan kita bertaubat kepada Allah. Cepat-cepatlah bertaubat, cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah sebelum kita mati ni. Supaya kita mati dengan bimaghfiratin min rabbikum, kita mati dalam keadaan kita diampun oleh Allah.
ada kes-kes dengan Tuhan cepat-cepat kita, selesai di luar mahkamah, jangan dia sampai ke mahkamah. Sebab itulah Nabi kita ajar memohon ampun ini nombor satu sekali ialah dengan bertaubat lah, dengan bertaubat. Dan dengan jangan buat benda hak Tuhan larang. Cepat-cepatlah untuk dapat keampunan daripada Allah dengan buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, dan maaf apa saja hak lepas-lepas dah. Jadi kena minta maaf. Kadang-kadang kita buat hak Tuhan suruh dah tapi tak betul, itu pun kena minta maaf juga. Buat hak Tuhan larang lagi-lagi lah. Buat hak Tuhan suruh dah, semaya puasa semua hak Tuhan suruh dah, tapi tak betul juga, salah, itu pun kena minta maaf juga. Dan kena cepat-cepat juga. Sabiqu tu mana berlomba-lomba kamu, berebutlah kamu, cepat-cepatlah kamu, sebab masa tak ada dah. Masa tak banyak dah kita ni. Cepat untuk mendapat maghfirah, keampunan daripada Tuhanmu, selagi wa jannah, dan mendapat syurga. Syurga ni merupakan masa depan yang sedang menunggu kamu, yang ditawarkan oleh Allah. Tuhan tawar lama dah syurga ni. Cepat-cepatlah rebut peluang untuk dapat. Tuhan buka peluang dapat syurga ni lama dah. Kalau kerajaan dia buka peluang untuk beli rumah, untuk beli rumah, beli batu, beli begani, maka cepat-cepatlah. Beli tanah kau, biasa kalau elek kerajaan lagi tu ataupun elek swasta agama berebut dah. Allah Ta'ala ni elek lama dah peluang untuk dapat syurga ni, di mana syurga adalah masa depan yang kekal abadi, yang senang buat selama-lamanya. Syurga ni berapa ekar seorang-seorang boleh? Berapa ekar seorang boleh syurga? Kalau nak ukur dengan ekar, tak boleh nak ukur, luah berdoa. Arduha, lebar syurga ni, lebar saja, ka'ardis sama'i wal ard, lebarnya saja seluas langit dan bumi ni. Langit dan bumi ni kalau kita jahit dua asa, kalau kita ukur berapa hektar agak-agak. Langit bumi ni kalau kita jahit wasa, Allah, selepas itulah Tuhan beri syurga. Itu baru lebar. Kata Imam Baydawi dalam kitab tafsir Baydawi, dia kata idza kana al-ardu kadzalik, kalau lebar tu setara tu, fama zannuka bitul, berapa agak-agaknya panjang dia. Itu kata Imam Baydawi. Kalau lebar langit apa ni, syurga setara tu, panjang dia agak-agak berapa? Dia kena seimbang lah dengan lebar tu. Dia kata kan itulah dia syurga yang ditawarkan oleh Allah. Syurga ni uiddat, disediakan. Ini prosedur dia. Disediakan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman billah, dengan Allah, wa rasulihi dan juga rasul-rasulnya. Orang beriman dengan Allah dan juga rasul-rasulnya, semua rasul-rasul. Kalau beriman sekat Nabi Isa saja, tolak Nabi Muhammad, tak lagi. Atau beriman ke Nabi Muhammad saja, tolak Nabi-Nabi lain, tak lagi juga. Mana kena semua rasul-rasul tu kena beriman belaka. Semua dengan kitab-kitab Allah tu kena beriman belaka. Semua dengan ayat-ayat Allah kena beriman belaka. Kalau dalam bab bulan puasa kita kena beriman, sebab apa? Sebab Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, difardukan kepada kamu, digezek kepada kamu puasa ni sebagaimana difardukan kepada orang-orang dulu daripada kamu. Kita kena beriman, dia kena ikut puasa tu. Ayat lain pun supaya juga.
kutiba alaikumul qisasu fil qatlah, difardukan kepada kamu menjalankan hukum, menjalankan undang-undang jenayah Islam. Kalau orang bunuh, kena bunuh balah. Difardukan juga dalam bab undang-undang jenayah Islam. Jadi undang-undang jenayah Islam itu sama taraf dengan puasa juga. Sebab dari segi gaya bahasa undang-undangnya kutiba berlaku. Gaya bahasa arah Allah Ta'ala kutiba berlaku. Dalam bab puasa boleh guna kutiba, dalam bab undang-undang jenayah boleh panggil kutiba juga. Sama taraf dan statusnya. Kedua-duanya adalah fardu. Ya, kita kena beriman dan kita kena terima. Tak boleh nak kata ayat puasa kita terima, ayat undang-undang jenayah, ayat hudud kita tolak. Tak boleh lah kata. Ya, jadi masalahnya satu masa dulu dalam di kalangan puak-puak ahli kitab, khianatnya puak-puak pemimpin ahli kitab di kalangan Yahudi dan Kristian ni apa? Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Puak-puak ahli kitab ni dia beriman sebahagian daripada ajaran kitab Allah Ta'ala dan dia kufur dengan sebahagian yang lain. Dia beriman secara terpilih, beriman pilih-pilih ya. Maka beriman secara terpilih ni Tuhan kata kafir orang jenis lagu ni. Itu ahli kitab, ahli Taurat, ahli Injil, semua sekali. Ahli Quran pun serupa juga. Kalau beriman secara terpilih, tak boleh ke? Jadi dengan sendiri dia tidak layak mendapat syurga. Sebab syurga ni uiddat, disediakan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman dengan Allah, wa rusulihi, dan semua rasul-rasulnya. Tidak secara terpilih. Dengan sendiri beriman dengan semua ajarannya. Dan sebagaimana kata Amos dah sebut banyak kali, beriman ni dia ada 3 komponen. Kena sama naik, tak boleh pisah-pisah. Mengaku dengan lidah, membenar dengan hati, ikut dengan amalan. Dia kena tiga-tiga sama naik. Sama ada beriman itu peribadi ke, beriman itu secara kolektif ke, beriman itu secara negara ke, secara apa ke, kena lagu tu yang belakangnya. Kalau tak jadi lagu tu, maka imannya tidak sah dan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau beriman sekat mulut je tak lagi. Zalika fadlullah, keampunan Allah Ta'ala ini adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Syurga pun hak Allah Ta'ala. Dia Tuhan bui kepada manusia ni bukan kerana upah pawah. Kalau nak kira syurga ni bayaran ataupun upah lah, tak badai. Kita pun kalau nak agak ke semaya puasa, nak agak ke hak kita buat, hak Tuhan suruh ni, itu bukan harga syurga. Tuhan beri syurga ni betul-betul dengan fadlillah, dengan limpah kurnia Allah. Kalau nak kira hak kita duduk semaya puasa buat, Tuhan suruh tinggal nak bayar gom mata pun tak ada. Sebab tu syurga ni kira fadlullah. Ini muka itu adalah limpah kurnia Allah Ta'ala. Ya, tak boleh kita nak kira harga. Besar-besar berdoa. Yu'tihi, ia akan diberikannya syurga dan keampunan ini man yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Siapa dia orang yang dikehendakinya? Ialah orang yang ikut perintah Allah dan ikut perintah Rasul. Itulah orang yang dikehendaki oleh Allah. Mana orang yang dikehendaki oleh Allah ni, mana orang yang berkehendak kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Kalau dia tu tak taksir ke Tuhan, bila Tuhan nak beri? Pandai dengan muka tu, muka dia pun taksir. Orang yang dikehendaki oleh Allah tu sudah pasti orang tu sendiri dia berkehendak kepada Allah. Sebab tu dia beriman kepada Allah. Sebab dia yakin dia nak tupai Allah Ta'ala, nak hidup di bawah jagaan Allah. Dan dia khabar siapa itu Allah, dan apa kena mengenal dengan Allah. Orang ni lah baru Allah Ta'ala beri kelebihan ni. Bukan semua orang. Bukan semua orang. Dalam satu riwayat hadis 1000 seorang. Dalam satu riwayat 1000 seorang. Dalam 1000 orang tu seorang yang syurga. Memang kalah tu.
Nah, mau tak termasuk kita dulu. Jadi kecil tapi berapa bilion manusia ni kan? Manusia ni berapa bilion? 1000 seorang. Itulah mayasya. Itu kira hak secara purata lah. Apa tu hak kehendak Tuhan tu terpulai ke dia lah. Secara puratanya dalam riwayat hadis ni begitulah, 1000 seorang. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah tu sememangnya dzul fadli, mempunyai limpah kurnia. Mempunyai limpah kurnia ni maksud mempunyai pemberian yang al-azim, pemberian yang besar. Jadi kalau kita nak berbuk hak ni lah, berbuk lah banyak mana pun tak akan habis. Kalau berbuk atas dunia ni, semua orang duk berbuk projek, orang duk berbuk berapa berbuk gua tu, berbuk begini, apalah hak berbuk tu tak boleh, lagu nak jadi dia akan marah kepada orang boleh, hak dia tak boleh. Jadi bermusuh, bunuh membunuh, khianat mengkhianat. Dia kata biar sama saja, dah tak boleh sangat ke dia. Ataupun dia guna sihir tu, sihir ni black magic dan macam-macam lagi pengkhianatan dengan guna syaitan dan sebagainya. Dan syaitan ni dia antara makhluk yang suka makan upah buat jahat. Upah sikit-sikit ya buat lalu. Pasal apa? Pasal benda tu sikit. Tapi kalau di akhirat nanti berebut banyak mana pun dia tak habis. Berebutlah banyak mana pun tak habis. Pasal apa? Wallahu dzul fadlil azim. Allah tu mempunyai limpah kurnia yang besar. Berebutlah banyak mana pun tak akan habis. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi mendengar dengan Nabi sebut, dia kata kita berdoa kepada Allah, minta buat permohonan dengan Allah ni ada 3 Tuhan akan layan. Mana doa kita, permohonan kita tak akan disia-siakan. Dia dilayan dengan 3 layan ni. Sama ada diberi selalu hak kita mohon tu, atau dia tukar dengan hak lain yang lebih baik, atau dia simpan benda tu untuk masa depan kita di akhirat nanti. Salah satu daripada 3 tu. Jadi tak payah kita berasa kecewa lah, benda tu boleh kita belaka. Lalu jawab seorang sahabat, dia kata, ya Rasulullah, kalau gitu kita minta banyak. Kita minta banyak. Dia kata kalau begitu nas'aluhu katsira, kita minta banyak. Jawab Rasulullah, wallahu aktsar, Allah lebih banyak lagi. Minta lah banyak mana pun Allah Ta'ala akan beri, sebab Allah tu aksar, lebih banyak lagi. Itulah maksudnya wallahu dzul fadlil azim. Dengan Tuhan puas hati dengan Tuhan puas hati. Kalau dengan kerajaan kita minta melalui wakil rakyat lah, melalui Tok Gulu lah, Tok Gaul, bukan boleh semua. Bukan ramah nak bagi dah, tarak nak beri semua. Berilah setakat boleh beri, ikut bajet dan sebagainya. Sebab tu amat dah sebut sama-sama, kalau Tuhan nak banyak, minta ke Tuhan lah sendiri. Minta kepada Allah yang maha kaya. Kalau minta kerajaan, dia akan beri setakat dia nak beri, mengikut peruntukan masing-masing. Yalah hak kerajaan apa kita minta juga, hak dengan Tuhan pun kita minta banyak. Ma asabaka, tidak ada satu kesusahan atau bala bencana. Asabaka yang ditimpakan. Ma asabaka tu apa yang ditimpakan? Musibah. Musibah tu mana? Dia kalau tengok dari segi bahasa Arab, musibah ni apa yang kena manusia. Asal maknanya sebelum Islam lagi orang Arab ada guna musibah. Sebelum Islam lagi. Tapi sebelum Islam dia guna makna apa saja yang kena manusia, sama ada baik ataupun tidak baik.
Hak yang kena manusia tu hak molek, seni, segar, kena air, kena tu, kena ni, hak molek kan. Hak tak molek macam-macam juga. Itu dipanggil musibah pada asalnya. Tapi lama kelamaan perkataan musibah ni diguna untuk benda-benda tak molek saja. Diguna untuk benda tak molek. Sepungan keluar juga. Keluar ni dulunya diguna untuk benda baik dan benda jahat. Kalau keluar benda baik lagu mana? Apabila seorang itu berkeluar untuk beribadat kepada Allah. Mana seorang dia aja, dia dengan Allah aja, bersuluk. Tapi lama kelamaan berkeluar ni, dan keluar juga ada makna tidak baik. Keluar dengan perempuan kan, keluar juga. Tapi akhirnya keluar ni dia jadi hak tak molek saja ya. Hak molek tu tinggal ni. Apabila sebut orang berkeluar, maknanya orang keluar tina jatuh dah. Dia tak terima dah keluar hak molek dengan Allah tu. Supaya juga musibah. Asal makna musibah ni hak molek pun jala, hak tak molek pun jala. Tapi lama kelamaan orang guna bahasa ni, akhir tinggal musibah tu dengan makna hak tak molek ya. Maka jawab Allah Ta'ala, ma asabah, apa saja yang ditimpa, min musibatin, apa saja musibah yang bala bencana, fil ardi, di muka bumi ni, wala fi anfusikum, dan tidak juga menimpa diri kamu, illa malaika, semuanya fi kitab, telah tersedia ada dalam kitab. Jadi telah tersedia tertulis dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni Tuhan panggil kitab. Mana satu pelan induk yang besar, satu kitab yang paling agung yang dipanggil pelan induk Allah Ta'ala. Yang sebelum Tuhan buat dunia ni, Tuhan buat pelan induk tu dulu. Lalu dipanggil kitab, bertulis bagai tu, bagai bertulis. Maknanya Allah Ta'ala tahu belakang dah nak jadi lagu tu, nak jadi lagu ni, orang tu kena buat tu, orang tu kena begini, orang tu susah gini sini, sudah pun termaktub dalam Lauh Mahfuz. Min qabli, sebelum nabra'aha, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menjadikannya, sebelum kami jadi semua sekali ni, bumi, sebelum jadi manusia, sebelum jadi apa ni, dia punya semua tu dalam perancangan Allah Ta'ala sudah bertulis belakang tu. Inna zalika, sesungguhnya yang demikian itu, ala Allah yasir, yasiru mana mudah saja, ala Allah, bagi Allah. Bagi Allah tak ada masalah ni. Allah Ta'ala boleh mentakdirkan apa saja yang dia kehendaki, dan boleh melaksanakan takdir itu dengan tidak ada halangan daripada sesiapa pun. Kalau kuasa atas dunia ni, kalau rancang lagu ni, boleh jadi ada penghalang tu, penghalang ni pula. Tapi bagi Allah ni tak ada penghalang. Ini menunjukkan bahawa Tuhan ni tahu belakang dah. Apa yang berlaku, Tuhan tahu belakang dah. Jadi tak usah berasa duka cita lah. Sebab apa yang berlaku ni tidak secara kebetulan. Tidak secara kebetulan. Semuanya berlaku dengan takdir Allah Ta'ala. Dan tak ada satu pun yang berlaku secara nyanyuk, secara tak ingat, secara tak tak terancang, ataupun secara ni tuan-tuan semua terdengar juga orang kecek terlepas. Kecek terlepas mana? Boleh jadi dia tak khabar. Dia kata lala ni dunia nyanyuk dah. Dia kata dunia yang nyanyuk. Sebenarnya bukan dunia nyanyuk, sebab dunia ni ditadbir oleh Allah Ta'ala dengan penuh kecemerlangan. Tak ada benda berlaku secara kebetulan, tak ada benda berlaku secara tidak terancang. Allah tidak nyanyuk, dunia tak nyanyuk. Yang nyanyuknya hujung ngata tu nyanyuk. Jangan duduk kecek lagu tu, kena tarik balik. Sebab itu boleh mencalakan akidah.
seolah-olah dia melemuh ke Allah Ta'ala. Semenjak dulu daripada sampailah sekarang, dunia ni berlaku dengan pentadbiran dan pengurusan Allah, sikit pun tidak teralih. Dan bagian ni bagi Allah Ta'ala mudah sahaja. Masa apa mudah? Sebab Allah telah Maha Kuasa di atas segala-galanya. Jangan duk berasa payah. Selagi kamu dengar juga orang Melayu kita ni pelik sengoti, yang kecek kadang-kadang tak ada unyak. Dengan tak apa awak ni gua tu minta ke Tuhan, gua tu minta kepada Allah, minta macam-macam, nyanyo ke Tuhan, kata dia. Oh, mengaruk kecek lagu tu. Dia kata nyanyo ke Tuhan. Gua tu minta, gua ni minta sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, nyanyo ke Tuhan, dia kata. Minta belaka. Ini cakap jahiliah orang panggil. Cakap dengan jahil yang menunjukkan dia ni jahil dalam perut dia tu. Mintalah banyak mana kepada Allah pun, itu mudah saja bagi Allah. Tidak menyusah ke dia. Tak sedar berasa tak gamuk nak takut menyusah ke Tuhan. Karuk kecek lagu tu. Allah Allah Allah. Itulah suruh mari mengaji ni, supaya jangan jahil. Cik mengapur gitu dah. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-asya'. Allah Ta'ala sudah senarai, sudah gezet semua takdir penentuan sesuatu itu qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi ini, bi khamsina alfi sanah, selama 50,000 tahun. Ni patut ambil ingatan. Sebelum Tuhan buat langit dan bumi selama 50,000 tahun. 50,000 tahun ni tidak mengikut kiraan peredaran matahari, sebab matahari pun tak ada lagi tukar tu. 50,000 tahun ini nak memudahkan kiraan saja. 50,000 tahun mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Lama mana wallahualam. Bukan 50,000 tahun mengikut peredaran matahari ni, peredaran bulan, tidak. Wa arshuhu 'alal ma', dan pada masa itu arash. Arash ni makna singgah sana pentadbiran, pusat pentadbiran Allah Ta'ala. Pusat pentadbiran Allah sudah ada pada masa itu. Qalam, hak tulis pun sudah ada. Pada masa itu arash dia duduk di atas air. Wa arshuhu 'alal ma', arash Allah Ta'ala, pusat pentadbiran Allah itu duduk di atas air. Mana ia adanya arah dengan air, itu kata. Nampak? Ia adanya arah dengan air. Ini hak mula-mula sekali. Bapa Tuhan duduk atas aras ke? Memang untuk memudahkan urusan kita disebut innallaha 'alal arsy istawa. Allah ni berada di atas aras. Lagu mana wallahu alam. Dan disebut dalam riwayat lain, keberadaan Allah Ta'ala di atas aras itu, aras sendiri pun tak tahu. Ada riwayat yang lain pula, aras sendiri pun tak tahu lagu mana istiwa Allah Ta'ala tu. Aras sendiri pun tak tahu, sebab aras tu makhluk. Jadi kalau arah pun tak tahu, kita tak sudah ambil tahu lah, kita bukan tak kerti. Dan Tuhan kata gitu, gitulah. Lepas tu lagu mana hakikatnya, serahlah kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata, ma asabatni musibah, apabila ditimpa kepadaku satu musibah, illa wajadtu salasa ni'am, aku dapati 3 nikmat. Apabila Allah Ta'ala menimpakan kepada aku sesuatu musibah, aku dapat 3 perkara. Yang pertama, annaha lam takum fi dini. Yang pertama, musibah tu berlaku tidak pada agamaku. Musibah kena atas diri aku, tidak kena atas agama. Itu lebih mudah lah. Kalau musibah tu kena agama, berat sikit, payah sikit kan.
Tapi kalau musibah tu kena pada diri aku, itu satu nikmat, sebab tidak aku dengan Allah je. Yang kedua, annaha lam takum a'zam mimma kanat. Musibah yang menimpa aku itu tidaklah lebih besar daripada hak lepas-lepas ada. Jadi hak musibah hak baru berlaku ni banding dengan hak dulu kecil. Hak dulu lebih besar. Dia lebih ringan. Yang ketiga kata Sayyidina Umar, yu'ti 'alaiha as-sawab al-'azim wal ajrul kabir. Musibah, inna Allah yu'ti 'alaiha as-sawab al-'azim wal ajrul kabir wal ajral kabir. Allah Taala as-sawab yu'ti 'alaiha as-sawab bil 'azim wal ajrul kabir. Allah Taala beri dengan sebab musibah tu kepada aku pahala yang besar, bayaran yang besar. Jadi maknanya apa saja musibah yang menimpa kita, hatta terkena duri pun Tuhan bayar. Sepak kayu pun Tuhan bayar. Apa saja kesusahan dan juga kesakitan yang kita alami, semua dibayar oleh kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tidak lelah saja dah. Tapi jangan duk menyupoh lah. Jangan duk menyupoh. Kena reda dengan apa yang telah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Boleh faham lah. Sebab tu amba setiap kali amba pergi ziarah orang sakit, amba pesan 3 perkara. Pak lah, pak capu sekali, pak semaya sekali lagi. Soalan pertama amba tanya, lagu mana semaya? Amba kediai ke sikit, lagu mana boleh makan kedai kediai sikit. Biasanya kalau orang sakit boleh makan ke? Dia tanya boleh makan ke? Boleh juga soalan tepung, tapi soalan kediai sikit. Soalan pertama kita kena tanya hubungan dia dengan Allah. Semaya ke? Dia kata tak lama ya lama dah. Jawab kau sakit dengan nada yang sedih. Nak suruh kita siap ke dia. Lama dah tak semaya hamba. Mana hamba sakit tak boleh semaya. Kita pun dalam perut lah, jahilnya dalam perut ya lah, tak kata ke dia. Jahilnya ayat aku sore ni. Tapi setengah-setengah keluarga dia marah pula. Dia kata orang sakit setara tu suruh semaya lagi. Hak tak faham. Sebenarnya hak sakit gini lah kena semayanya, tanda setia kita kepada Allah. Lagi pun nak mati dah ni, Lepas tu dia kata nak semaya ke mana yang berhormat ni, nak bangun pun tak boleh, nak berapa tak boleh ni. Kata semaya tak semesti kena bangun, tidur pun boleh. Kita pun ajarlah semaya lagu ni. Jadi tua-tua semua pun kena ajar semaya. Kalau sakit jangan duduk ziarah saja, nyanyi ke dia. Ajar semaya tu. Jadi kita tanya boleh makan ke, boleh tidur ke. Dia kita tanya bagai tu, hak tu boleh tanya ke dia sikit. Dah mau sebut ke dia dekat nak balik, kata pocik 3 perkara tolong ingat. Nombor 1, pocik kena reda takdir Tuhan beri ni. Supaya pocik sakit ni Tuhan bayar semua sekali. Segala susah lelah menanggung takdir ni tidak sia-sia apabila kita reda. Tapi kalau tak reda, sakit free, Tuhan tak bayar. Sakit pun boleh, pahala tak boleh. Yang kedua, pocik kena sabar di atas ujian Allah Ta'ala. Biar luluh dalam ujian ni. Sabar. Hak mana Tuhan buat, suruh semaya, kita semaya. Tuhan suruh kita kena sabarlah. Sebab kerjaan ni kerjaan Allah Ta'ala, bukan kerjaan Malaysia ni. Bukan kerjaan manusia ni kerja Allah. Takdir lalu ke pocik ni sebagai ujian. Kena luluh dalam ujian ni. 2, dia pun tengok putih mata lah kita. Faham ke tak tahu? Agak-agak faham lah. Yang ketiga, pocik kena syukur. Hak ni dia terkejut. Dia kata syukur kat mana? Kita sakit gini mau ni. Hak ni dia terkejut sikit. Syukur kat mana? Kata kena syukur lah pocik, Tuhan uji setara ni sebab orang lain teruk lagi.
Orang lain teruk lagi. Ada hak patah tekuk, hak patah kaki, hak bergantung sepeta, ada bergantung dengan kaki dengan tangan. Teruk lagi kena. Pocik setara ni banding dengan ni yang ingin benar ni. Dia pun senyap lah, tak kata apa. Nah. Jadi tuan-tuan semua pun kalau pergi ziarah tolonglah. Supaya musibah yang menimpa tu tidak sia-sia dan layak mendapat bayaran daripada kerajaan Allah Ta'ala. Dan sudah pasti bayaran Allah ni lebih besar daripada kerajaan Malaysia lagi. Lebih besar lagi. Dan lebih besar daripada syarikat asyuran lagi. Bayaran kerajaan Allah Ta'ala itu. Likailah taksau, kamu diberitahu tentang itu likailah supaya kamu tidak bersedih. Likailah itu supaya tidak taksau atau bersedih. Alama fatakum, apa yang telah luput daripada kamu. Memanglah kalau mari musibah kan, mari musibah kan, kadang-kadang musibah tu kena diri kita sendiri. Nah, dulu hak boleh berkecek molek-molek jadi tak boleh berkecek. Hak boleh berjalan molek-molek jadi tak boleh berjalan. Hilanglah fatakum, dan telah luput daripada kamu. Hak boleh makan jadi tak boleh makan. Hak boleh tidur molek-molek jadi boleh tidur, tak boleh tidur. Hak boleh menyawa molek-molek jadi tak boleh menyawa, sesak nafas. Nenek, itu semua termasuk dalam mafatakum. Supaya jangan kamu putus asa, jangan kamu bersedih. Nikmat-nikmat yang terluput dan terlucut daripada kamu tu. Sebab itu semua takdir Allah Ta'ala, dan begitulah dunia. Sebab nikmat Tuhan ni tidak kekal, nikmat dunia ni tak kekal. Jadi oleh kerana nikmat dunia ni tak kekal, itulah tabiat yang Tuhan buat atas dunia ni. Kamu tak usah duduk duka cita lah. Nampak tu? Tapi comel dah, mau duk pergi ziarah-ziarah tu, dia kata nak kono moga Tuhan berlaku. Bagus dah. Bagus tu lah. Wala tafrahu, dan tidak pula kamu bergembira. Tafrahu ni bukan makna suka biasa ni. Ada juga suka hak jenis baik. Suka kerana bersyukur, suka kerana ingat ke Tuhan tu, suka juga. Tapi hak ni suka jenis suka angkuh sombong ni. Wala tafrahu, jangan pula kamu bergembira, dan tidak, supaya kamu tidak bergembira, yakni secara sombong dan bangga, bima atakum, dengan apa yang diberikan kepada kamu. Sebab Tuhan beri kepada kamu tu bukan untuk berbangga-bangga. Tuhan beri kepada kamu tu sebenarnya untuk diuji, sama ada luluh ataupun tak luluh. Jadi apa yang kamu duk bangga-bangga, kamu duk sombong-sombong dengan pemberian Allah tu ya? Maknanya hak terlepas, hak terlucut, hak terlepas nikmat-nikmat Tuhan tu, kamu jangan putus asa. Jangan putus asa siapa ke perekat yang mecok mongoh dengan Tuhan, jangan. Tak, sebab walaupun terlepas, Tuhan bayar ganti rugi. Kalau hak boleh pun jangan nak angkuh sombong. Bapa? Sebab hak tu boleh tu hak Tuhan beri. Nak semua tak dasar berapa? Nak angkuh tak dasar berapa? Tak seduk angkuh, tak seduk sombong lah. Sebab barang tu bukan hartamu. Bukan hartamu, harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab balik orang bui pun jangan duk sombong. Bukan hartamu dah. Wallahu la yuhibbu, dan Allah memang tak suka. Dan Allah tak suka kak, benci dah jawab dia je. Dia kata ni, Allah tak suka kullu mukhtal, kepada tiap-tiap orang yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Mana Tuhan benci jenis orang yang sombong, membangga diri ni. Sebab apa? Sebab dia sombong dengan harta orang. Kalau dia sombong dengan harta dia, tak apa. Apabila dia ada hartanya, muka dia sendiri pun tupih orang juga. Ini hakikat manusia kan. Oh, duk berasa hak dia. Supaya juga orang yang ada kuasa, dia duk berasa kuasa tu, dia ada, dan dia ada kuasa macam hak dia. Dia tak nampak dah barang tu amanah.
Kerajaan ni amanah. Pertama, amanah Allah Ta'ala duk jaga harta Tuhan suruh bagi ke rakyat. Yang kedua, amanah rakyat. Rakyat pilih untuk menjadi ketua, untuk jaga harta amanah rakyat ni. Tiba-tiba masa nak bagi ke rakyat, macam harta pok dia jadinya. Jadi mukhtal yang fakhur, jadi angkuh dan sombong. Punuh lagu ni. Tuhan tak suka orang jenis lagu ni. Sama ada orang tu peribadi ke, orang tu organisasi ke, orang tu kerajaan ke, pemerintah ke, rakyat ke, manusia apa atas dunia ni, kalau ada sifat mukhtal yang fakhur, ada sifat sombong, ada sifat angkuh, membangga diri, Tuhan benci dan Tuhan tak suka. Dan kita rakyat pun tak suka jenis orang lagu ni. Sebab kita tahu bukan harta dia. Kalau harta dia hangit nak boleh tu. Kalau harta dia hak betul-betul. Dan siapa dia harta dia hakiki tak ada. Semua harta Tuhan belaka. Dia mari ke dunia telanjang bogel, tak ada gambar satu Tidak gitu kan? Sebab tu tuan-tuan semua, kita jangan jadi mukhtal, jangan jadi sombong, jangan jadi bangga. Hatta dengan orang minta sedekah pun jangan sombong. Kita kena tengok orang minta sedekah ni banyak lapis, jangan tengok selapis je. Kita jumpa dengan orang susah minta sedekah, Assalamualaikum, minta agak bantu sikit-sikit. Ngatuk wakil rakyat kan sekala jumpa tak apalah tu biasalah jumpa kan tanya duit lah. Jadi kalau kita tengok selapis, Allah dia ni minta semua, tak ada kerja lain ke? Kerja malah ke? Tawak kerja. Kalau kita nak kata, boleh tak nak kata lah. Kalau kita tengok selapis, tapi cuma tengok selapis lagi, dia ni tu hatta ni, gerak-geri dia bukan mari dengan gerak-geri secara kebetulan tu, mesti tu hatta mari nak uji aku setara mana. Nak pocok-pocok nung mari rumah ni, naik dengan taksi dengan berapa, bukan secara kebetulan tu. Allah hatta mari nak uji setara mana untuk wakil. Ataupun setara mana kamu jadi orang kaya, setara mana Tuhan beri kelebihan harta benda pada kamu nak bantu orang ni. Mujur Tuhan hatta mari. Kalau agak kedekat kita nak pergi cari dia, tak pergi cari. Jadi kita terima kasih banyak-banyak saudara yang mari minta derma, saudara mari minta sedekah. Saya tak payah belanja pergi cari saudara, ambillah setakat yang boleh. Sepatutnya gitulah. Kita gitu kan? Kita kena terima kasih ke dia. Hak juru tu lah. Ada juga hak karut, ada juga. Dia pergi jumpa rumah, dia kata adik dia mati di hospital UIA. Lepas tu nak apa? Nak duit. Pasal apa? Nak sewa van mayat nak kelik ke Kelantan. Kata kakak ni belawak dah ni. Cek akhir sekali memang belawak sekali. Ada satu orang amal lagi, dia pergi dengan tangan bau ke tangan dia tu macam orang patah kan, ikat kain bau tu tak pakai apa? Pakai kain tangan patah ikat kain dia bau. Kata apa tangan gitu mu? Kata patah. Patah. Patah lah ke mana kerja nak minta derma lah. Nak buat apa? Ni nak buat boleh ubat patah tangan. Bawa BAP sah. Kata BAP banyak mana? Inilah BAP. Kata apa tak bayar ni? Lama dah tak boleh buat kerja. Pak kata tangan tak boleh betul ke? Tak boleh kata dia. Ni. Begitulah saya mau patah tangan kan? Amo tengok dia ni dia rasa auta ni. Cuba betul kalau tidak apa betul sendiri.
Sebut kata nak putus lepas apa ni, tak ada segadega, apa takut lagi. Boleh betul, boleh pun. Kata jadi hijau mati. Boleh mai. Perak takut lagi. Boleh hongar di hari pula tu. Cabut habis dah kai-kai hak dia kata tadi. Boleh mai. Kalau hak lagu tu kena teh lah. Tapi kalau hak jujur sengerti tak ada masalah. Kita tolong dia, kita kesian pun. Tapi jangan dah harap banyak dalam muka ramai. Kita pakai tolong sikit-sikit lah. Alladzina yabkhulun. Alladzina yabkhulun, orang-orang yang bakhil. Kata ulama tafsir, yabkhuluna bima yajibu alaihim. Tanda molek tu. Tafsir dia tu. Bakhil di sini bakhil dengan segala apa yang diwajibkan pada mereka. Barang tu yang wajib, bukan sunat-sunat. Dia boleh sapati jadi bakhil. Kalau bakhil dengan hak sunat boleh kira dah. Pasal tu pilihan lagi. Ni bakhil dengan benda wajib. Dah tentu dah kalau seorang tu dapat duit harta lebih, dia kena bayar zakat. Sebab barang tu wajib. Kalau dia ni jadi suami orang, wajib dia kena tanggung nafkah suami isteri dia dan anak-anak dia. Dia kata kena. Dan kalau ada orang susah, wajib dia kena tolong. Kalau tak ada orang lain dah tolong melainkan dia, wajib dia kena tolong. Maka dia bakhil pula kerana barang tu barang wajib atas dia, dan dia bakhil. Jadi kata ulama tafsir, apa Allah Ta'ala lagi sebut sifat bakhil ni selepas dia sebut sifat orang sombong, sifat mukhtalin fakhur. Allah Ta'ala sebut dia tak suka pada orang yang sombong dan angkuh. Dia tak suka pada orang membangga-bangga diri. Memang jadi orang mukhtal, jenis fakhur ni, dia ada sifat kedeku. Dia kedeku. Kalau orang tu kaya, mesti dia sombong, dia angkuh. Orang kaya tak betul tu lah. Orang kaya betul itu juga kan. Orang ni biasanya dia kedekut. Pasal apa? Pasal dia berasa bui kat orang, tolong orang ni habis. Sebab tu dia berasa kedekut. Lepas tu bukan saja dia ni bakhil dengan buat benda-benda wajib. Hak wajib dia kena buat, nafkah, bayar apa semua sekali kan. Dia orang bakhil ni biasanya daripada orang fakhur. Jadi orang mukhtalin fakhur biasanya sifat bakhil. Orang bakhil ni tuan-tuan semua, dia tidak melihat hak orang lain. Dia tidak melihat hak Allah Ta'ala. Dia tidak melihat hak orang miskin. Dia tidak melihat hak orang yang kena tolong. Dia rasa hak dia yang berlakunya. Itu sifat orang bakhil. Orang lagu ni, alladzina yabkhulun, orang yang bakhil kedekut untuk buat benda-benda hak wajib atas dia. Hak sunat tu tak apalah, hak wajib tu. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan duk kempen pula, duk suruh orang pula supaya bersikap bakhil macam dia juga. Bukan kata setakat dia bakhil, dia kempen orang pula, duk suruh orang pula jangan dibui ke dia, jangan dibui. Bersifat bakhil. Jangan dia bui ke dia. Kalau bui ke dia pun tak sokong kita. Dia satu penyakit ke tu pun. Dia ya'muruna an-nasa bil bukhli, duk suruh orang pula, kempen orang pula jangan dia bui supaya bakhil macam dia juga. Sedangkan barang tu barang hak orang. Barang hak wajib kena bui. Dan barang tu memang berhak kena bui ke dia. Dia tak bui juga. Itu pun orang bakhil. Kalau hak sunat tu tak apa lagi lah. Ni bakhil terhadap benda hak wajib kena bui. Sama ada peribadi ke, organisasi ke, kerajaan ke, supaya ni. Hak wajib kena bui, dia tak saya bui. Kerana bakhil. Maka orang yang bakhil ni di mana saja di dunia ini, Tuhan kata, wa may yatawalla, siapa yang berpaling daripada mematuhi hukum Allah, berpaling daripada, artinya dia berpaling daripada melakukan apa yang wajib dia kena buat.
Bakhil ni, bakhil harta benda ke, bakhil budi bahasa ke, bakhil tenaga ke, masuk belakang tu bakhil ni. Bagai tu wajib dia kena buat, dia bakhil juga. Tak? Atau bakhil membayar nazar ke, dia pandang nazar tapi tak erti nak bayar nazar. Orang ni Tuhan kata wa may yatawalla, siapa yang berpaling, fa innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, dia yang Allah al-ghaniyyu, amat kaya, maha kaya. Al-hamid, lagi terpuji. Maksudnya Allah Ta'ala tak jadi apa-apa kedana, tak jadi miskin kerana kamu bakhil. Maknanya barang ni Tuhan suruh buat belanja harta benda ke, tolong orang ke, jangan dia bakhil. Itu sebenarnya untuk kepentingan diri dia. Allah tak ada kepentingan apa-apa. Maknanya orang bersifat bakhil ni makan tuan. Bakhil tu jadi persik makan tuan, jadi syaitan makan tuan. Allah Ta'ala tak perlu pun. Allah Ta'ala suruh bersikap pemurah dalam perkara yang wajib. Kalau nak tambah lagi hak sunat, bukan untuk kepentingan Allah, sebab Tuhan ni sudah maha kaya dan maha terpuji. Kalau orang pakat kedekut semua hamba dia kedekut pun, Allah Ta'ala tak ada kurang satu pun. Itu soal sifat bakhil. Jadi kita jangan jadi orang bakhil. Sebab bakhil ni tidak sealiran dengan Allah. Sebab Allah tu maha pemurah kan. Kita ni sebagai hamba Allah, dia kena sealiran dengan Allah Ta'ala. Kita juga kena jadi hamba Allah yang pemurah setakat yang kita mampu. Terutama dalam perkara-perkara yang wajib, kita kena buat. Hak sunat tu pilihlah nak buat pun tak apa, tak sibuk pun tak apa kan. Tapi hak sunat pun jadi harta kita juga. Apa saja yang kita belanja dalam bab buat benda wajib atau benda sunat tu, semua harta kita belakang tu. Malah nak suruh umur kita ni kan nak kau umur panjang kan, tidak kita kena minta doa supaya Tuhan umur panjang, tidak kita pakai nak umur panjang lah kau ni. Jadi tuan-tuan semua, umur panjang ni jangan hanya umur panjang pada diri kita saja. Harta kita pun biar umur panjang etek. Harta kita pun biar panjang umur dia. Lepas tu nak suruh harta kita jadi panjang umur, nak lagu mana? Iaitulah kita belanja harta ni pada benda wajib dan benda sunat. Apabila kita belanja dalam benda wajib dan benda sunat, harta kita jadi umur panjang sampai ke akhirat. Sekali kita belanja, kita boleh dapat hasil sampai bila-bila. Okay? Sekali saja belanja, hasilnya sampai bila-bila. Orang tanam kelapa sawit, sekali tanam berapa tahun yang boleh hasilnya? Sekali tanam dapat hasil dalam masa 3 tahun, 25 tahun kena tebal dah. Getah pun kita tak? 25 tahun kena tebal, kena tanam lain pula. Tapi dalam belanja yang wajib dan belanja yang sunat ni, sekali kita belanja, sekali kita guna, hasilnya sampai bila-bila. Jadi harta kita sampai bila-bila. Nah, oleh kerana tu, untuk nak panjang umur harta kita ni, kita belanjalah. Ada satu riwayat, ada seorang hamba Allah, seorang sahabat ni, orang dia tengok dia ada sebuah kebun tamar. Kebun dia ni dapat hasil Allah cukup lumayan. Dia orang dia tengok, orang dia perhati semua. Awal di langit kan, pergi sapa kebun dia, turun je. Kawasan lain tak turun, kawasan tu turun. Orang dia perhati, bukan sekali dua, banyak kali. Lalu adalah seorang hamba lagi tanya dia, cik lagu mana hakikat sebenarnya? Dia ceritalah apa yang dia tengok. Tuan kebun tu jawab, semenjak daripada dulu lagi, bukan daripada dulu lagi dia ni, amalan dia, hasil kebun dia tu dia bagi 3. Hasil kebun dia ni, kebun taman dia bagi 3 pendapatan dia. Satu bahagian untuk jaga kebun, gaji orang, baju kebun, gapo semua sekali, itu sebahagian. Sebahagian lagi untuk nafkah anak isteri dia
diri dia dan anak isteri. Sebahagian lagi dia guna fi sabilillah untuk perjuangan Islam. Dia bagi 3. Sebab tu berkat dia punya kebun tu, ya Allah, Tuhan punya tahu. Kalau kita nak tiru hak ni pun boleh juga, itulah dia tuan-tuan semua. Apa nama tu, ayat ni walaupun nampak pendek, tapi nak amal tu pun payah kalah tu dah. Payah kalah tu. Nak buat sifat bakhil, dan jangan cuba mempengaruhi orang lain supaya jadi bakhil macam dia. Dalam kita bakhil, nak suruh orang lain macam bakhil macam kita juga, jangan. Dan harta yang kita belanja ni sebenarnya untuk masa depan kita di akhirat. Dan kita kena pakai usaha lah supaya harta kita ni panjang umur. Dan mudah sebut sama, harta ni ada 3. Harta benda, harta intelek, harta rohani. Kalau nak suruh panjang umur, kena merohanikan semua harta kita tu. Harta benda pun kita kena rohanikan, harta intelek pun kita kena rohanikan, dan harta rohani itu memang sama telah lah. Sama telah lah. Kita kena berapa nama tu, kena panjang komo dia, insyaAllah. Itulah saudara sekalian, kesimpulannya, marilah kita berusaha sungguh-sungguh. Nombor 1 sekali, nak berebut untuk mendapat hadiah syurga daripada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, kita ni ada berapa jam? 24 jam saya semalam tak? Dalam masa 24 jam saya semalam ni, kita kena urus molek umur hidup kita ni. Kemanakah usia anda dan masa anda dihabiskan? Kena urus molek. Start pada bangun tidur, siapa tidur kembali, kena urus molek. Sebab umur kita ni sangat-sangat mahal. Tadbir molek ni, jangan ada yang bazir. Damo dah banyak kali sebut supaya kita semua beribadat sepenuh masa. Nak buat lagu mana? Nombor 1 kena berimeh. Nombor 2 kena ikut syariat. Nombor 3 kena berniat. Dan nombor 4 kena buat amalan-amalan berganda. Dan nombor 5 ialah jaga amalan supaya jangan rosak. Boleh ingat 5 perkara tu? 5 perkara tu insya-Allah akan jadi harta kita buat selama-lamanya. Pertama, berimeh, kita berimeh dah. Yang kedua, ikut syariat dalam semua hal, ikut dah. Nombor 3, kena berniat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu tak lagi dah, kena ikhlas ni. Lepas tu amalan-amalan harus pun kena niat biar jadi sunat. Boleh ingat ke tu? Mulai sekali lagi. Untuk menjadikan kita beribadat kepada Allah sepenuh masa sampai hari kita meninggal dunia, supaya kita tidak membazir hidup ni, kita beramal sepenuh masa setiap saat. Nombor 1 kena berimeh. Berimeh ni sepenuh masa tak boleh berhenti. Nombor 2, ikut syariat. Buat hak wajib dengan hak sunat aja. Hak makruh dengan hak haram jangan dibuat. Hak harus pun buat dengan niat kerana Allah Ta'ala nak bantu hak wajib ni. Itu kena berniat. Ikut syariat, lepas tu berniat, lepas tu ikhlas selagi. Niat yang ikhlas lah, kerana Allah Ta'ala. Selagi kita kena buat amalan-amalan berganda. Amalan besar-besar berganda. Mari mengaji misalnya. Sekali mari mengaji ni seperti mengerjakan haji yang sempurna haji. Sekali mari. 4 kali sebulan. Lepas kita mengaji buat tempat-tempat lain pula, Allah, besar pendapatan dah. Semaya Jumaat, baca Quran, semaya malam. Tu bagai-bagai besar belakang tu. Ni nak mari puasa ni pula ni. Puasa ni. Tu yang ganda, 10 kali ganda. Kita puasa sebulan seperti kita puasa 10 bulan. Sebulan saja kita puasa, supaya kita puasa 10 bulan. Ditambah pula dengan puasa ni. Supaya kita puasa 12 bulan. Itu amalan-amalan besar. Amalan-amalan besar. Lepas tu kalau ada bajet sikit tuan-tuan semua, kita buat bajet untuk beri sedekah pada orang buat buka puasa. Ini pun jangan juga kita bajet malam ni. Jangan bakhil ni. Dan jangan duduk kempen orang supaya jangan jadi bakhil. Kita buat bajet sikit untuk sedekah. Sebab Nabi kata,
siapa dia sedekah kat orang untuk buat buka puasa, dan orang tu buat buka puasa dengan sedekah kita bagi tadi, maka kita dapat pahala puasa dia tu sebanyak mana dia puasa, banyak tu juga kita boleh. Dengan tidak kurang sikit abuk pun hak gia dia. Itu berebutlah, sabiku berebutlah. Itu peluang-peluang hak Tuhan bagi di bulan puasa. Amalan fardu yang dibuat di bulan puasa, amalan sunat yang dibuat di bulan puasa, Tuhan bayar dengan skim fardu. Kita sembahyang sunat di bulan puasa, Tuhan bayar supaya kita sembahyang fardu di bulan puasa. Hak amalan fardu pula dibayar dengan 70 kali ganda fardu. Itu peluang-peluang. Sabiqu, bersegeralah dan cepat-cepatlah. Mungkin tak ada peluang dah kita ni. Kita kena musabaqah, kena berebut-rebut dan cepat-cepat buat benda tu. Jangan lengah-lengah. Dalam keadaan lengah-lengah tu kak, takutnya kok mati situ, habis kita. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, dan yang kurang itu daripada hamba, dan minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.